Hello guys, welcome to Gorgos TV. Sekarang ni aku ada dekat Kidzania. Bawa budak-budak ni jalan-jalan walaupun dah habis cuti sekolah. So kita nak tengok apa yang ada dekat Kidzania. Let's go. Sebab tu kita nak order dekat, aku order dekat Redbus tiket. So kita kena register muka dulu untuk setiap tiket. Macam tu, sabar. Kita kena upload selfie dulu guys. Settle lah. Sabar. Saya kena ambil gambar dulu. Aku baru tahu kalau order online. Lepas tu kau kena register muka kau. Dapat apa tu? Ui, dapat duit. Tengok. RSPO. So lepas face punya ni tadi isi register muka. So maknanya dia takkan tipu, tak boleh tipu lah. Dia seorang satu tiket dengan satu muka register. So dia akan bagi duit ni. Aku ada lagi satu, kakak aku punya nak register. Ya. Ya dah total. Macam kira duit raya sebab tengoklah tu dia nombor berapa. Tambahkan dia bingit tambah. Tahu tak kira. 50 ke sus. Kidzos. So kita kena pergi level 5. Masuk. Wow. Jadi ini adalah duit yang diorang dapat lah. Diorang akan dapat, mereka akan dapat 50 kidos. Okay. So next ini adalah pasport. Pasport ni pilihan saja, nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Pasport ni ada berapa harga dia? Okay, satu pasport kalau nak buat kena bayar RM45 Malaysia. Okay, boleh buat dekat passport office. Okay. Dan valid sampai umur dia 17 tahun. Ya, betul. Jadi maksudnya pasport ni boleh buat apa? Okay, benefit pasport ni bila dia kerja dekat tempat yang economy plus, dia akan dapat gaji lebih lah. Extra dapat kidos lebih. Tapi kalau dia pergi dekat economy minus, okay, dia kena bayar tu dapat discount lah daripada harga yang diberi. Itulah dia punya special dia lah. Kita ada 3 jenis pasport lah kalau pun dah beli ni. Okay. So next, ini dikasihkan kerja yang dia akan pergi, dia akan dapat information board lah. Okay. Information board ni, okay, tempat tu kalau economy plus maksudnya dekat sini dia akan dapat gaji. Bila dia buat kerja tu dia akan dapat gaji. Kalau economy minus ni tempat tu dia akan tolak lah. Dia akan tolak dia punya kidos sebelum dia buat aktiviti. Sebelum dia buat kerja tu dia akan tolak. Dan kita ada 4 tempat. Kalau dia nak buat kerja dia kena bayar menggunakan ringgit Malaysia. 4 tempat tu NW, Subway, Baskin Robbins dan juga IOE. Jadi next kita ada 5 tempat yang famous kat sini. Kita ada Bomber, kita ada Ambulance Asia, Polis dan Galilan. 5 tempat ni kalau nak pergi dia kena booking slot. Kalau booking slot dia kena pergi bersama orang ibu bapa lah. Kalau ibu bapa pergi seorang tak boleh. Dia kena bawa anak. Okay. So next, kalau pun dah tak nak simpan dia tu pun boleh pergi ke Central Gallery. Kalau pun tak nak redeem apa-apa barang, lain kali yang datang lagi boleh simpan duit ni sebab duit ni no expired date. Dia tak ada expired date. So dia boleh datang lagi untuk boleh. Lepas tu so dia tinggal bawa je duit tu. So nanti kira register lagi baru dia tambah lah duit dia lagi banyak lah. Okay, ataupun kau boleh tukarkan kepada Kidzania RHP. Kalau nak buat kad ni pun kena bayar 10 kidos dekat RHP Kidzania. Okay, itu sahaja daripada saya. Puan boleh scan QR code. Alright. Takutnya kita. Wah. Kerja bomba ni nak naik. Nak tak? Nak masuk tak? Nak bank ke tak? Cepatlah korang ni. Ya Allah. Hai, kau ni nak yang fun-fun je Biasa je tu. Tak nak? Dia orang ni tak nak jawab soalan. Tak boleh pakai ni pula. Tak boleh pakai. Ni hotel. Punya. Aku pula yang excited weh. Ambulans. Tepi. Ni apa pula? Ni apa ni? Oh ni macam kita semula. Apa ni? How to plant green sprout. Make DIY magnets. Ha. Kira dia.
Lah, Nail dengan Nail tak boleh. Okay, Nail dengan Ryan lah. Nail dengan Ryan. Ryan dengan Rania. Oh, Ryan dengan Nail. Ryan kita nak pergi Kodomo je. Okay. Dapat suruh ikut korang. Aku yang excited lebih. Tengok tu nak hantar kat mana? Ha, okey. Awak duit simpan kat mana? Ada duit. Wow. Kamus. Ni, Kodomo. Okey. Careful, ada kereta. Sini. Apa kita kena cek orang dia? Thank you. Okay, let's go. Okey, kedua. Apa? Tu pakai lipi. Oh, okey. Mana? Weh, anak buah aku hilang. Tolong. Anak buah hilang. Okey, ambil. Alright, thank you. Okay. Yes. Jom, pulang balik. Masih seronok. Seronok? Yelah. Penat. Tolong. Jangan laju sangat. Penat. Jangan laju sangat. Penat. Thank you. Oh, tahu lagi. Dah, pulang balik. Penat. Aku yang penat, tolong. Oh. Ya. Jadi ada prepare A&W burger and conif of your choice. Korang nak buat burger. Masuk. Masuk. Sebab dah penat tu. Ashu, best lah Ashu. Nak buat air makan pula. Ni sebab aku fikir diorang tak makan lagi. Penat nombor satu pun. Diorang buat yang ni. Masing-masing pilih chicken pony instead of cheeseburger atau air. Lepas tu waffle to go. Jack ni boleh buat balik tau. So aku nak minum dia punya root beer. Aku ni rasa macam nak join juga. Tapi itulah dah terlepas umur. Masa kita kecil tak boleh lagi. Okay, kos yang ni kena bayar yang ni. Kos ni RM25 satu kepala. Ni diorang tengah buat waffle in cup. Dengar cakap kakak. Tu. Kan saya sebenarnya saya penyayang. Cuma memang garang sikit. Penyayang kalau tanya anak buah-buah saya, anak buah saya, anak buah-buah Kalau tanya anak buah saya semua sayang anak buah-buahan. Cuma yang ini memang garang sikit lah. Kita penyayang kita nak yang terbaik untuk mereka. Tengok tu, excited lah tu dah dapat makanan sendiri. Kita layankan lah sebab apa? Dekat sangat tu muka aku tu. Kita layankan sebab diorang pun tak makan lagi. So macam mana? Layankan lah supaya kalau lapar dia tak nak main pula. So kita layankan supaya diorang dah dapat makan lebih bertenaga lepas ni. Ini baru satu. Itu. Oh, pilih cawan tu.
Comel ni cawan boleh bawa balik. Yeay. Oh. Oh tak. 0, 3, 6, Sekejap 7. Pegang. Bertabahlah kak Bertabahlah kakak. Anak-anak buah saya memang macam tu. Perangai dia. Sabar je lah. Memang perangai dia macam tu. Hey, jangan cakap kakak tau. Jangan sampai nanti akak ni kena MC lepas ajar korang. Okay, next station. Sabar Ryan. Oh, ni semua ni 3 kejadian kecemasan. Ya. Kecemasan ni. Tapi bila tu? Okay, kita nak pergi. Diorang ni nak main, nak jadi bomber. So kita nak bawa diorang pergi tempat bomber. Jom. Ni ada. Sejuk lah tangan. Rupa nak bagi mak ni. Apa? Pergi letak kat Diorang nak. Okay, bomber kena tunggu dulu amboi. Kuku. Memang terbalik. Ini kukuh. Ini biskut famous. Famous tak? Lama ke tak? Tak tahu lah. Sebab takut, sebab dia makan genting-genting, takut lama. Takut lama kena buang. Belajar yang elok. No. Ada saiz ke Ryan tu? Okay, daripada segi dah tengok ni dah tahulah anak buah mana yang berminat dengan benda macam ni dengan anak buah mana yang tak berminat. Muka dia memang macam bosannya, siut macam tu. Yeay, dah settle. Makan satu je kerja. Apa ni? Ini model. Ini serviskan. Oh, belum lagi. Oh, ada outing. Oh. Yang kat dalam tu je. Dia ada outing. Oh. Faham. Sambung dekat ni pula. Greeny Hub. Tadi memang diorang nak masuk Greeny ni, tapi tadi kena tunggu 25 minit. Oh, sebab ada mesin di situ. Ada mesin kuku. Bagus sebab kuku ni. Sebabnya asyik orang besar je yang tahu pasal benda ni. Biar diorang tahu sikit apa sistem-sistem dia pakai kan tu. Bagus tak? Kuku menawan keluarga bahagia. Oh, ingatkan dah habis. Naik benda ni pula. Oh, amboi, naik bagi. Besar bagi kau. Electric company. Aku agak sempatlah settle sebelum bomber ni. Sebab bomber ni $250 dah kena dekat sini. Nervous lah aku. Yang penting mak bapak kalau penat boleh pergi sini. Parents lounge. Toilet dekat belah hujung. Best lah kakak layan. Satu nak pergi testing minyak boleh? Ha? Singgah situ. Lepas ni awak kan nak jadi bomber. Ha? Dah selesai kuku. Kita ni nak jadi bomber pula. Bomber datang belum. Siap. Jangan blok telefon orang. Wow. Tak, Ryan tak boleh butang ke tu? Baju Ryan tak boleh butang ke? Selamat bertugas. Bye-bye. Jangan tinggal kita
pusing, kita shortcut. Tadi kat polis tu. Untuk inform. Macam main je, tukang bawa ni geram aku. Abang bomba. Aduh, Pak. Toilet. Gujak. Abang bomba. Oh my god, abang bomba. Dapat duit. Best tak? Best. No. Kita main pandamat je. Best tak? Okay, jom. Next kita hantar orang kat tempat paling diorang tak suka. Kau dah mau layan. Tidur lena pagi senyuman. Dengar cakap kakak, okey? Habis kau tak? Banyak tak kan Dah. kita nak pergi ke atas. Atau Bagi adik mayang. Best tak? Kau dah mau tidur lena pa. So, lepas ni kita nak pergi sushi. Nak lagi. Next, Yayoi. Setelah beberapa minit barulah kita mula menyuci. Ambil apron. Tangan basuh situ. Apron. Apa yang awak suka? Ryan okey tak tu? Tengok pekerjaan macam ni bukan kerja aku lah. Kalau aku buat ni sekali, lepas tu aku dah pergi MC. Berhenti kerja. Tak boleh tahan. Aku baru sabar. Orang gulung dulu pun tak naga. Boleh. Mana awak punya nasi? Awak dah steam nasi belum? Awak dah steam nasi, awak pusing dulu yang kosong ni, baru awak steam. Okey, Timun sekali. Okey, yang kedua pun goyang sama. So aesthetics. Culinary class war. Chef. Dekat sini ada banyak je waiting area. So kalau anak korang tengah buat kerja tu, korang duduk je lah. Mereka sedang yoi. Nak bawa kereta ni pasal kenalah bawa diorang pergi sini cek mata Optimax Eye Specialist Optimax. Tengok ni kakak. Alright, 3.5 Okay, thank you. Thank you Tai Serina. Thank you kakak Optimax tu tolong bookingkan. Sebab tadi kita tak ada orang lain kita orang. Nak kena doakan semoga semoga dia orang lulus test ni. Aku baru first time naik atas weh. Excited aku. Ni dok tengah tunggu dia orang nak ambil test untuk driving lah. Kalau dia orang pass test yang ni baru dia orang boleh bawa kereta kat bawah. Makan sayur banyak-banyak, okey? Minum susu. Pakai. Tak lepas dah ni anak masuk. Sini dulu, tunggulah abang-abang orang belesin. Let's go pucing-pucing. Kita pucing. Banyaklah tempat boleh pucing-pucing sini dik. Air conditioning. Junior animator. Oh. Wah, animator lah.
Okay. Ni apa? Disco lounge, dik. Tak nak, tak suka. Tak nak. Nak kena menghiburkan hati dia yang lara. Nak Baskin Robin, okay? Ni ada chocolate factory. Oh my gosh. Oh, ni kena bayar lah sayang. Tak tahulah. Gitu je aku kena power, pak. Dia tak boleh nak join benda tu sebab tinggi dia tak cukup. Kacau. Baju, aku kena buat apa? Nak bagi dia tersenyum. Aku tak boleh, aku FOMO. Aku nak tahu apa dia buat. Praktis lah kan kat dalam. Betul tak? Ha? Mesti dia nak praktis kan? Tempat teater kan? Yeah, wow, yeah. Oi, lighting lawa, lighting lawa. Oh, you gotta do is just play it. Yang ini masuk teater kot rasanya. So dah ada timing dia juga. So kalau korang tengok, korang kena tengok timing dia. Macam tu. Sekejap lagi aku nak review surau dia. Kita tengok surau dia rupa macam mana. Okay, jadi kita tengok surau, okay? Kita tengok surau macam mana. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Nak main gagal. Aduh, ai lemah ah. Allah, ni jenis-jenis kuat speeding ni. Kuat speeding ni budak-budak ni. Gagal. Awak laju lah tu. Nah, kenapa tak Tak apa, boleh bagi orang keluar dulu. Sebab ni salah jalan. Kalau jalan kan sebab laju. Laju. Laju? Ya Allah. Habis tu kan? Lama betul lah nak buat aku ni. Seraya ni. Walaupun gagal yang lain pun, tapi dah siap. Ha. Yang ini kita tak Yang ini aku tak tahulah. Lama gagal juga. Aku tak tahulah nak kata apa. kalau lama-lama. Next kita pergi Amsena punya jadi hospital. Okay. Pergi queue. Padahal tak ada orang dekat tempat kereta tu. Susah testnya, semua gagal. Bayangkanlah, Lita memandu ni. Semua gagal. Mati li baik. You want to book? You don't want to book? Naomi. Okay. So for 35 you have to book. Let's go. Alah, Rania punya terbuka. Penai semakin menyalai kakak hati susai ada bikin kakak Bateri dia orang kena buat satu hari. Dia sama je. tidur malam bola balik. Abang yang dulu dah elok. Oh, aku kena ambil tu. Mana tahu viral. Aku patut pergi kerja ke depan. Macam ambulans rempul hatiku. Demi abang ambulans. Dasar perempuan ketek. Ni karat jewellery ni apa? Alamak. Tak nampak. Betul lah kan? Sabar. Yeay. Jadi mama duduk kat dalam sana. Masuk. Korang kena belajar lagi dalam ni. Masuk Masuk dalam. Bang. Apa ni? Bang.
dalam keheningan dan kesibukan kehidupan, kita kenalah pergi semayang. So aku nak review dia punya surau. Kata bola. It's very nice. Okay, lah kan kamu. Tapi lelaki pun ada sini Ha? Ya ke? Kau jangan suruh lelaki perempuan macam mana sekali. Ada satu sini. Teruk lah kau sikit Zainal besar-besar. Macam bayang. Oh ya? Macam, tapi kedai makan memang banyak macam tu sekali. Ya, aku dah penat. Aku nak pergi singgah dia punya events lounge. Sebab bau kakinya. Patut orang tak lepak sini sangat. Bau kaki no. Sebab dia buat karpet kot. Oh wow, ni tempat aku pula ni. Oh my gosh. OMG. This is madness. Ni best weh. Oh my gosh. Best gila. Ni tak ada bau kaki. Ni tak ada bau-bau kepam, kepap-kepap. Tapi macam, kenapa macam ni duduk dia? Kan dia tak boleh pun. Tak boleh pun dia punya seat ni. Habis kena duduk macam ni. Nampak tak macam lupa dia? Macam ni. Duduk tergigit lidah macam ni. Oh, dia macam meeting-meeting. Kan kalau macam kau bapak kat tinggi, kau datang macam I penat lah nak tunggu anak-anak I. So I decided to have a rest. Biar je diorang pergi main, I'm gonna sit here. Macam ni. Macam tapi kau duduk serong lah. Kalau kau duduk tegak, nanti kau macam tergigit lidah. Macam tu. Ni baru betul lounge nama. Berdiri elok, Nail. Panas sini. 1, 2, 3. Panaslah sini kan. Sini. Lama benar lah nak nunggunya medical ni. Dah terduduk dah semua. Ha? Kalau dengar nampak foto hospital. Kalau ada orang dapat dah sedikit sebagian ilmu di dalam hospital ni. Yelah, nak bagi korang dengar dulu cakap abang ni. Berani tak dengar cakap abang? Ketuk kepala kau. Lain nak. Rasanya seperti di hospital sebenar. We'll take your uniform first, and then you guys need to wear it right here. And then if you guys don't wear it, you guys can get inside. Okay? So wait. Ya, weh. Macam betul-betul pasien. Baiklah doktor, tolong selamatkan anak saya dengan segera ya. Itu ke anak? Berapa ke proses peratus keberjayaan proses apa aku nak cakap ni? Take foto. Dia nak join juga. Dia nak tengok Kamu siapa? Mama sini. 1, 2, 3. Tanya. Aku depan lah. Tanya sini dia. Okey, 1, 2, 3. time ni tak nak pula dia kenakan. Apa doktor? Doktor Jendul dan doktor apa ni? Apa? Tolong selamatkan pesakit dia. Tak boleh. Bye. Dia kan memang genggo ya. Maaf. Ada pula dia tarik tala-tala kat muka dia dekat siapa? Patient Nail. Air conditioning system. Explore ke kau?
Sekejap lagi dia akan keluar dekat situ. Exit ni. Dia akan keluar sini. Tunggu je lah. Exit only. Tu. Penat lah yang jaga ni ha. Katanya kena ada seorang jaga exit. Masa ni dah tunggu tiga-tiga keluar. Nak pergi ke sana balik, naik lagi untuk keluar exit yang kedua. Macam tu. Dah keluar kat situ. Kau nak tak? Tiba dah keluar. Tak sempat. Lah itu lawas siap. Let's go. Oh. Diorang kalau habis macam tu lah. Maknanya dah habis. Dah selesai dah. Ha? Dah. Tengok ni perangai. Ha? Kau datang buat perangai beruk nama dia. Buang sepam, buang sampah rata-rata. Ini tau, famous. Ya. Tak apa, dekat Gedeka Farm kita cari. Selalu macam bila baru-baru ke apa tak ada rasa. Let's go. Dah balik. Selamat tinggal Kidzania. InsyaAllah kita datang lagi. Walaupun harga tiket macam syaitan. InsyaAllah kita datang lagi. Best. So, kita dah settle Kidzania. Kita nak pergi makan. Sampai tutup ni kita pergi. Oh, lighting cool. So kita planning dekat mana? Lightingnya cantik sekali, Sliba. Hello. Sabarlah orang tengah menikmati Menikmati apa ni? matahari lighting cantik ni. Kau tak hello-hello kat aku. So itu saja untuk konten kali ini. Kali ni bawa Kidzania, insyaAllah kalau ada rezeki yang lebih panjang, aku nak bawa ke Baobab Safari Resort. Tapi tengoklah macam mana, sebab benda tu nak kena travel kan. Tengoklah budak-budak ni nak macam nak bawa kan. So kita memang dah masuk fasa ibu bapa ni. Walaupun aku belum jadi ibu bapa lagi, tapi aku sebagai aunty, makcik diorang, aku terlibat lah dalam penglibatan ni. Kita single, tak ada hidup lain, kita ada anak-anak buah je. So itulah masanya kita nak spend dengan anak buah, dengan family. Macam tu. So insyaAllah jumpa lagi korang di next content. Korang komen mana lagi korang nak kita orang explore dengan budak-budak ni. InsyaAllah kita buat video lebih lagi. Kalau bukan dalam Malaysia je, kita bawa lah ke luar negara sekali. Macam tu. Tapi kalau korang support lah anak-anak korang ke Kidzania sama-sama. Also yang mana berada di luar negara nak cuba nak melawat Malaysia ni, nak bawa anak-anak, you can come to Kidzania lah English tiba. Okay, insyaAllah kita jumpa dalam konten akan datang. Jangan lupa like video ni, subscribe dan juga komen. Bye.